Resepi lai cikang yang simple tapi sedap gila. So jom kita try. Bahan-bahan dia mudah je. Korang sediakan longan kering, gula Melaka, red dates, white fungus, getah anggur, kembang semangkuk dan paling last sekali adalah gula secukur rasa. Alright? Tapi sebelum tu 3 bahan kering ni korang kena rendam dalam air panas, iaitu kembang semangkuk, getah anggur dan juga white fungus. Lebih kurang dalam sejam ke sejam setengah macam tu dia akan kembang jadi macam ni dan dia punya volume akan jadi banyak juga. So korang boleh simpan dan letak dekat tepi dulu. Sementara tu kita nak masak air rebusan lai cikang kita. Masukkan gula Melaka ke dalam air panas dan kacau-kacau dia sampai dia cair macam ni. Kemudian korang masukkan longan kering kita tadi. Kemudian korang masukkan juga red dates kering ni dan juga akhir sekali gula secukur rasa. Ikutlah korang nak manis macam mana. Tapi jangan lupa letak secubit garam untuk bagi rasa dia lebih naik dan lebih berlemak lagi. Lepas tu korang tambahlah air lebih kurang 1 ke 1.5 liter. Ikutlah korang nak banyak mana dia punya volume. Kemudian korang kacau-kacau sampai dia sebati macam ni dan korang renih ataupun masak dia sampai dia menggelegak. Kemudian korang bolehlah sejukkan dia ke dalam suhu bilik dan letak ke tepi. Agak-agak lebih kurang 10 minit nak buka puasa macam tu, korang sediakanlah satu mangkuk yang besar macam ni, isikan ais penuh-penuh dalam dia. Kemudian korang taburkan ketulan-ketulan red dates dan juga longan kering yang kita dah rebus tadi. Dan letak juga jangan lupa bahan yang kita dah kembangkan, iaitu white fungus, getah anggur dan juga kembang semangkuk tadi. Dan akhir sekali korang jangan lupa letaklah air rebusan lai cikang yang kita dah rebus tadi tu. Nampak tu, isi sampai penuh-penuh. Mengancam. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk korang godek-godek sikit, kacau-kacau sampai dia sebati macam ni. Ya Allah, nampak tu refreshing gila, nampak sedap gila guys. So inilah dia resepi lai cikang yang simple gila tapi rasa dia memang sedap. So korang kena cuba. So jangan lupa untuk check it out video yang akan datang. Alright, so check it out. Bye bye.